stand lah. Saya buka lah. Alright. Okey. Nak tutup dia macam mana? Okey, nak tutup dia saya ajar. Okey. Yang ni kunci abang. Alright. Abang akan dapat satu keyless dengan satu ni lah. Ni kalau let's say contoh abang punya, let's say contoh abang dah pakai motor ni dalam setahun 2 tahun lah. Okey. Abang nak pergi kerja, aduh bateri habis pula kan. Ni lah kunci peranan lah. Abang taruh bawah. Okey. Abang duduk dia. Abang buka lah seat ke apa ke, ganti bateri. Okey, alright. So yang abang tanya tadi pasal buka seat kan. Cara tutup dia macam ni bang. Ni kan. Kita tarik depan sikit. Kang itu tarik depan sikit. Lock. Oh. Maksudnya dia minta sampai. Tarik dulu sikit, tekan. Okey, saya try. Okey. Ni. Tolak sikit, angkat. Lock. Okey. Simple. Dia je lah gitu. Dia pelik apa hal dia jadi. Senang buka ni? Mekanik kaji. Ini tekan ni, abang push ni. Ni kat sini tau. Alright. Abang kat atas sini lah. Okey. Tu je. Sama juga yang ni pun. Okey. Ni pun sama. Alright. Oh, cara tank minyak abang tahu buka? Tank minyak tekan lama-lama. Pulas. Abang dah gaji Dah. Okey je lah. Minyak saya belanja sampai Petron je lah bang. Boleh. Pergi kedai lah. Boleh. Tak ada masalah. Okey, motor ni ada warranty. Alright. Warranty dia mileage 20,000 km ataupun 2 tahun. Mana sampai dulu bang. Okey. Let's say kalau abang ada tukar enjin ke apa ke, tu memang kacau warranty bang. Alright. Okey, nombor 2, servis pertama 1,000. Okey. Servis kedua meter akan jadi 4,000 lah. Dia jadi 3,000 je. Tercampur 1,000 tu jadi motor ada masalah, abang bagi tahu saya lah. Saya akan bagi tahu ni lah. Alright. Untuk checking lah. Okey. Buat masa sekarang abang pakai dulu, tengok macam mana keadaan. Kalau ada apa masalah abang bagi tahu saya. Boleh? Boleh. Okay. So abang tanya apa kat saya lah? Tak ada apa. Confirm? Pasal seat je? Pasal seat je. Seat je lah, suka sikit lah. Abang kena saya dah 3 kali 2 kali. Okey. Abang ngam. Tapi saya nak ambil gambar abang boleh? Boleh. Okay. Tak jadilah ambil minggu depan Tak jadi. So ambil lagi. Baik. Alright. Ingat servis pertama 1,000. 1,000. Servis kedua 4,000. Okey. Mileage quality 20,000 km ataupun 2 tahun. Mana sampai dulu. Alright. Boleh. Alright. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Okey. Thank you. Alright. Okey. Apa beritahu saya? Alright. Terima kasih. Okey. Salam. Okay. Thank you. Alright. So, aku beli motor baru guys. Ini dia dah beli motor NX150S. Brand dah beli motor ni. So, ni merupakan skuter pertama aku. Motor pertama aku merupakan motor dinamik. Motor kedua FZ150, motor ketiga Ninja, dan juga motor keempat aku merupakan Benelli Limcino. Dan ini merupakan motor aku yang kelima. So alhamdulillah, syukur. Alright. Fun. So motor ni nanti aku akan buat konten lah. Buat konten untuk buat Grab. So hari ni 27 hari bulan 6 2026. Alamak, minyak ya Robby, lupa nak isi minyak. Okay guys, so kita pergi isi minyak je dekat Shell dengan rumah aku. Boleh cukup lah minyak. So bahaya. Lupa nak isi minyak. Patut je sebut-sebut. Sorry guys. Motor pertama guys, lupa nak isi minyak. So far enjin biasa, enjin baru kan. Nak kata enjin kalau nak kata motor ni problem apa, tak smooth ke apa ke, ni motor baru, total nak compare. Tapi so far fun lah, ringan lah. Boleh lah buat daily ke apa, kena pergi kerja ke, boleh lah. So boleh Cino tu kadang-kadang naik
juga bawa skuter ni. Okey lah, cantik lah. Engine best. Alhamdulillah. Ni punya RPM dia 6 terus so 2 km. Harap-harap sampai lah kat Shell. Kalau hijau kita pergi straight. Nampak ke? Nampak ke tu? Hijau. Let's go. Shell ada depan tu lagi ni. Dah sampai ke sini. So aku beli motor ni dekat XL Senayan. XL Senayan. Berhadapan dengan apa, kalau korang tahu Masjid Senayan yang cantik tu, kat situ lah. So aku deal dengan dia punya sales person ni. So tu dia Shell. Isi minyak dekat Shell. Tayar size spec pun tak tahu lagi. So nanti aku akan review one by one lah. So ni just nak share dengan korang aku punya POV ambil motor baru lah. Tak pernah lagi aku buat video ambil motor baru. So ni yang pertama. So let's go. Mana yang boleh pakai kad? Boleh pakai kad. Motor ni kapasiti liter dia dalam 15 liter. Sikit. Isi bodi dah habis. Tak nak. Kena isi macam ni. RM40. Tengok berapa liter dapat. Tak tahu lah, mic aku pun aku tak tahu macam mana ni. Harap okey lah. Aku letak dekat baju ni. Motor pertama kali isi minyak, tak isi pakai bodi. RM40 full tank. Macam tu full tank dia. Okay. So ngam saya isi full tank. Set. Kosong balik. Let's go. So kita isi minyak full tank. Okay, so meter dia pun basic kan. Meter dia hanyalah ada odometer dan juga tekan kat sini, tekan kat sini. Tak tahu lah korang nampak ke tak. Tekan kat sini kan, salah. Dia tak boleh tekan dia jalan. Tapi dia boleh odo dengan trip 1 je. Okey lah, solid. Nak kata solid tu motor untuk motor RM6,000. Apa yang kita expect, bagi aku enjoy lah. So boleh buat Grab dengan semangat, boleh buat trip food dengan semangat. Alhamdulillah. Okay, meter dia ada temperature. Temperature dia pun panas tu. Jalan baru 5 km, tapi dia punya temperature gauge tu dah 3. Ni betul-betul motor lenjan kan. So ok guys, so nanti apa-apa menarik nanti aku akan share kat korang. So itu je lah aku punya POV ambil motor baru. Thank you guys, bye bye. Benda paling best sekali. Oh yeah.